ada seseorang yang ditangkap atas hasutan yang mana rasa sebenarnya bukan ngasuk pun. Gapa hak dia oyak tu semua fakta. Gapa hak dia oyak tu semua gapa hak kita nak oyak. Cumanya mungkin kita ni tidak sedikit berani. Kita takut kita ni kena masuk penjara juga. Kita takut kita ni kena erik ke polis juga. Dan gapa hak dia royak tu semua benda tu hak terjadi, memang terjadi benda tu. Gapa hak dia royak tu berkenaan dengan janji-janji kosong, berkenaan dengan PMX kita menjanjikan gapa-gapa dia, semua benda tu betul. Video tular PMX kita pernah berjanji dulu nak turun minyak kalau jadi PM. Tak ada lah kata kebebasan bersuara sebenarnya. Kalau betul bebas bersuara, tak ada lah siapa lagu ni. Sebenar sebab koyok ke? Sebenarnya kalau betul lah demo pemimpin hok hebat, tak perlu terasa pun kalau demo tak buat lagu tu. Tak perlu igak-igak pun.